terima kasih Syek. Hang ambil aku pada Penang Central tadi. Aduh. Tak ada apa ah, member-member. Ni apa? Aku ni dah 15 tahun dah hantar dah tak main Penang ni. Lama. Macam-macam dah berubah tu. Bangunan dia tinggi-tinggi. Dulu tak ada lagi. Dah 15 tahun dah. Betul. Ni salah. Ni yang apa ramai-ramai depan kita ni? Aduh buat ramai pula. Aduh. Ni malam ni ramai-ramai. Ni Sat. Hang cakap deras sikit. Ni. Boleh. Malam ni ramai-ramai ni. Ha? Sebenarnya malam kalau pelancongan koperasi sekolah. Oh, patutlah ramai semacam. Ni Sat ni yang hang pun satu. Amboi bukan main semak tu hari ni. Dengan tarbu atas kepala. Blazer warna merah. Ada handsome. Weh, hang handsome sikit pada aku. Tapi aku handsome banyak padang. Hang aja mau menang ah. Mesti ya. Ni aku tanya hang. Hang tengok aku dari atas sampai bawah ni. Dengan tarbu semua siap. Hang tengok aku macam siapa dia? Macam siapa dia? Macam siapa ah? Aku bisa tengok tapi dak ni antek dia fikir banyak. Boleh. Aku bagi hang clue. Ada clue? Okey boleh. Nama dia mula pada huruf P. Mula pada huruf P. Lepas P R. Siapa dia? R. Siapa? Ni. Dia pelakon betul. Betul. Dia terkenal. Ni, tengok misai hang pun aku dah cam dah. Siapa dia? Ni, lain tak bukan. Mestilah Raja Nikan. Betul. Awak betul bang? Raja Nikan kena kat hang. Mentang-mentang aku tinta atas sampai bawah kata aku Raja Nikan. Weh, mana dah? Ni maksudku P Ramlee lah. P Ramlee betul lah. Patutlah aku macam cam lah tadi. Ni, hang kenal tak siapa dia P Ramlee ni? Hang ni jangan kata satu Malaysia ni. Satu dunia kenal P Ramlee ni. Betul. Tan Sri P Ramlee ni. Bukan biasa-biasa lah Tan Sri P Ramlee ni. Ni, dia ni lah pelakon, pengarah, penyanyi, pelawak. Pemuzik. Macam-macam lah lagi. Macam-macam. Memang hebat lah Tan Sri P Ramlee ni. Betul. Sebab tu lah orang panggil dia ni seniman agung Allah Yerham Tan Sri P Ramlee. Betul ni. Sampai hari ni orang masih ingat lagi beliau ni. Tan Sri P Ramlee. Ni termasuk dah aku lah. Aku ni kalau hang nak tahu peminat nombor 1 P Ramlee lah. Hang minat dia? Ni macam-macam filem aku ingat kalau hang nak tahu. Filem dia pun best-best. Betul. Ni. Aku nak tanya hang. Esok hang free ke? Esok aku free lah. Awak pasal apa? Elok sangat. Dah hang minat sangat dengan Tan Sri P Ramlee ni. Esok aku bawa hang pergi ni rumah dia. Rumah Tan Sri P Ramlee? Dekat ni belah pulau? Belah Tanjung. Belah Tanjung. Wih, cantik sangat tu. Sebenarnya aku pun dah lama dah teringin nak pergi rumah Tan Sri P Ramlee. Nak pergi? Ni, sebab tu lah Sekolah Matang Tok Jaya ni ada apa dia ni? PKS. PKS. Apa dia tu? Hang ni pelancongan koperasi sekolah lah. Pelancongan koperasi sekolah. Tu pun tak tahu. Bukan tak tahu, hang tak cerita. Dengan depa ni habang mai nak. Amai dulu ni lah. Aku dulu tu. Apa dia? Ni dengan depa ni habang mai nak pergi mana? Semua depa boleh bawa ambil. Semua? Boleh. Apa dia tu hang cerita? Hang tak tahu kan? Okey, boleh. Kalau hang aku rasa esok aku boleh bawa ambil ni. Batu Feringgi. Hak pantai tu. Hak pantai tu. Boleh lah mandi pantai. Mandi pantai. Cantik sangat tu. Kalau hang tak mandi pantai, hang nak mandi air kolam kan? Aku bawa pergi hang ni. Escape Teluk Bahang. Ni hak Gulusuar terpanjang tu. Panjang di dunia. Cantik sangat tu. Aku dah lama macam ada Penang ni hang tahu. Ni. Takkan yang tu juga ni. Syoru tak ada Syoru. Sabar. Hang tanya Syoru makan-makan. Makan-makan. Ni Penang lah, heaven of food. Ni apa? Syurga makanan. Ni kalau makanan aku buat ampi ni Padang Kota. Ada apa pula kat situ? Padang Kota jangan duk kata lah makanan dia semua. Awak pasal apa? Ada apa? Hang nak makan? Aku bagi makan. Nasi kanak jangan nak risau lah. Nasi kanak tak cerita aku betul. Dia punya makan tu sampai naik juli mata. Ni nasi kanak ni merata. Betul. Besok aku buat ampi makan Pasemok. Kat ni Padang Kota. Cantik sangat tu. Aku pun lama teringin ni. Ni Pasemok ada skimnya sempoi kan tau. Boleh semok bukan hang? Jangan semok-semok. Makan elok. Tak boleh lah. Lagi. Habis makan Pasemok. Makan Pasemok. Habis balik itu aku rasa aku kena bawa ampi ni lah. Singgah Ruk Chow Roaster. Ada apa pula tang situ hang ni? Aduh tadi Padang Kota. Ada apa kat situ pula? Ruk Chow Roaster tak tahu ada apa? Tak tahu. Jeruk lah. Jeruk. Jeruk. Boleh buat abang balik ya? Lah bawa balik bagi anak bini. Aku mana ada bini lagi. Tak ada bini lagi. Hang ni. Ni ambil kat mak hang. Ni. Boleh sangat tu. Ni tempat hang dah cerita dah. Makanan pun hang dah cerita dah. Betul. Ni aku teringin sangat hang tahu tak? Nak tengok apa?
seni warisan Pulau Pinang ni. Nak tengok. Oh, apa Rio apa depa Ni kata orang. Boreo. Boreo. Nak tengok Boreo. Naklah. Memang rezeki hang lah malam ni nak kata. Awak bersih Ni, apa? Satgi ni ada satu tim Boreo. Tim Boreo. Ha. Perempuan. Laki lah. Oh, laki. Ni Boreo Putra Wawasan. Putra Wawasan. Boy, nama Putra Wawasan. Ni. Hang kata hang teringin nak tengok kan. Malam ni aku kan bagi hang tengok. Aku ajak hang kita pergi join, kita pergi rayu buat hingat sekali. Kita pergi buat ramai. Buat ramai. Wih, cantik sangat tu. Aku pun dah lama teringin ni. Tu lah. Ni. Tunggu apa lagi? Jom lah. Jom. Salam sejahtera, suara bergema, tangan dihulur, berjabat bersama. Dengarkan maklumat, bukannya lama. Terawawasan, Boreo bergema. Suara bergema, tangan dihulur, berjabat bersama. Dengarkan maklumat, bukannya lama. Terawawasan, Boreo bergema. Pulau Pinang diberi nama, termasyur sudah sekian lama. Rakyatnya hidup bersama-sama, berbilang kaum, berbagai agama. Suara bergema, tangan dihulur, berjabat bersama. Dengarkan maklumat, bukannya lama. Terawawasan, Boreo bergema. Pusinglah pulau merata-rata, Tanjung Bunga dan Padang Kota. Tempatnya cantik dipandang mata. Kalau tak kenal maka tak cinta. Suara bergema, tangan dihulur, berjabat bersama. Dengarkan maklumat, bukannya lama. Terawawasan, Boreo bergema. Pulau Mutiara terkenal sudah, tanah seberang terbentang indah. Taman botani tempat riada, tenang jiwa penawar gundang. Suara bergema, tangan dihulur, berjabat bersama. Dengarkan maklumat, bukannya lama. Terawawasan, Boreo bergema. Laksa Patembong
ramai duk cerita. Awas membeli, jangan diauta. Nasi kandang ada, merata-rata, sedap tak terhingga, naik juling mata. Jambatan feri sama berjasa, terima tetamu setiap masa. Menjadi hubungan gerak selesa, laluan utama semua bangsa. Bukit bendera indah menawan, puncaknya tinggi mencapai awan. Ramai pelancong sudah tertawan, datang beramai membawa kawan. Batu peringgi udaranya nyaman, Pinang Rojau Rosta kekal berzaman. Jeruk wapala jadi idaman, jadi buah tangan keluarga dan teman. Ramai pelancong datang berkunjung, pusing kampung, pekan dan tanjung. Ceritanya indah tiada penghujung, pelbagai bangsa budaya dijunjung. Demikian tamat rangka karangan, Pulau Pinang dilupa jangan. Jari disusun menggulur tangan, putra wawasan